Tahukah anda yang gegendang ini sangat banyak salur darah dan saraf. So gegendang ini dia boleh jadi sangat-sangat sensitif pada bunyi kuat. Jadinya ada beberapa sebab gegendang telinga boleh pecah. Hai dan Assalamualaikum semua. Selamat datang dan selamat kembali diucapkan ke channel Klinik Tuah. Channel YouTube khas yang membincangkan hal kesihatan sendi, pembedahan, kesihatan dan pelbagai lagi isu berkenaan kesihatan. Jadi untuk topik hari ini, dia agak lain sikit dengan topik-topik sebelum ini. Iaitu hari ini saya nak cerita tentang gegendang telinga pecah. Patut ke kita nak risau? Jadi sebelum saya nak proceed dengan topik hari ini, jemput viewer-viewer saya untuk like, share dan subscribe sekiranya anda rasa video ini bermanfaat. Jadi pada mulanya saya nak bercerita tentang satu perkara yang dipanggil gegendang telinga. Gegendang telinga ni ialah satu membran nipis je. Dia memisahkan telinga bahagian luar dan juga bahagian tengah. Telinga ni dia ada 3 part, bahagian luar, bahagian tengah dan bahagian dalam. Gegendang telinga ini dia penting untuk menangkap gelombang bunyi dan dihantar ke bahagian tengah telinga. Bila dah sampai bahagian tengah telinga tu, dia akan proses dan menjadi suara yang kita dapat dengar. Selain daripada tu, gegendang juga bertindak sebagai pelindung dari sebarang habuk atau apa-apa benda asing dari masuk ke dalam telinga bahagian tengah. Tahukah anda yang gegendang ini sangat banyak salur darah dan saraf. So gegendang ini dia boleh jadi sangat-sangat sensitif pada bunyi kuat. Jadinya ada beberapa sebab gegendang telinga boleh pecah. Jangkitan telinga yang menyebabkan tekanan berlebihan. Bunyi yang terlalu kuat seperti letupan ataupun bunyi aksiden, bunyi yang macam pistol, yang kuat lah. Ataupun kecederaan fizikal akibat memasukkan objek ke dalam telinga. Tak kisahlah tajam ataupun objek-objek tumpul macam cotton bud pun boleh terjadi. Dan last sekali ialah perubahan tekanan mendadak, seperti ketika anda menyelam ataupun bila anda naik kapal terbang. Bila anda naik kapal terbang tu kan dia kadang-kadang rasa tak selesa kan telinga. Itu ialah perubahan tekanan. Jadi kalau dah gegendang telinga pecah, macam mana kita nak tahu? So simptom-simptom yang boleh dialami pesakit yang ada gegendang pecah ni, biasanya dia akan datang sakit telinga tiba-tiba. Biasanya ni kanak-kanak sangat biasa. Nombor 2 ialah kehilangan pendengaran sementara. Tiba-tiba dia macam tak dengar sangat lah, tak jelas sangat. Nombor 3 ialah cecair keluar dari telinga. Yang ni biasa kalau berlaku dalam kes-kes ada infection lah. Dan nombor 4 ialah bunyi berdengung ataupun tinnitus. Tinnitus tu bunyi yang bunyi macam tu. Jadi kebanyakan kes gegendang telinga pecah ni biasanya dia akan sembuh dengan sendirinya dalam masa beberapa minggu. Biasanya saya akan cakap 2 hingga 6 minggu lah. Tetapi anda perlu berjumpa doktor sekiranya anda mengalami. Nombor 1 ialah kesakitan yang berpanjangan. Dah beberapa hari, beberapa minggu tak hilang-hilang sakit. Nombor 2 ialah kehilangan pendengaran yang semakin teruk. Tiba-tiba sebelah telinga tak jelas sangat. Makin lama makin teruk rasanya. Nombor 3 ialah rasa macam sakit yang suspected jangkitan yang menyebabkan demam dan keluar cecair bernanah dari telinga. Okey, jadi adakah anda patut risau tentang gegendang telinga yang pecah ni? Saya cakap jangan panik. Kebanyakan kes boleh sembuh dengan sendiri. Tapi sentiasa perhatikan jikalau ada tanda-tanda bahaya ataupun simptom-simptom yang saya sebutkan tadi. Kalau anda rasa was-was, masih risau, masih rasa nak tengok, dapatkan pandangan doktor berdekatan anda. Okey, so sekian itu saja. Berjumpa kita lagi pada video YouTube yang akan datang. Kita akan membincangkan tentang banyak perkara lagi.